Nama aku Amin. Orang kampung kenal aku sebagai budak yang tak reti diam dan tak reti dengar cakap. Sejak kecil aku tinggal dengan atuk dan nenek di sebuah kampung yang jalan utamanya masih tanah merah. Dan malam-malam cuma bergantung pada bunyi cengkerik dengan lampu minyak yang malap. Mak ayah duduk bandar, kerja. Jadi atuklah ayah, neneklah ibu. Setiap hari, hidup aku penuh dengan pantang larang. Jangan duduk atas meja makan. Jangan berdiri tengah pintu waktu senja. Jangan main dekat kolong rumah lepas maghrib. Jangan pandang lama-lama pokok pisang belakang rumah. Kalau ikut logik aku masa tu, semua tu nampak macam benda bodoh. Aku selalu fikir, ala orang dulu-dulu je takut hantu. Zaman sekarang mana ada dah semua tu. Tapi peliknya, atuk bila sebut pantang, muka dia berubah. Nada suara dia berat, mata tajam tengok aku, macam dia tengah pandang sesuatu. Di belakang aku, bukan aku. Malam-malam, bila angin kampung tiup langsir nipis dan bunyi daun pisang berlaga, aku selalu dengar atuk batuk kecil. Lepas tu dia sambung baca sesuatu perlahan di depan tingkap. Nenek pula jenis lembut. Tapi bila aku buat salah, dia cuma cakap, Amin, kau jangan gelakkan pantang orang tua. Benda yang kau tak nampak, bukan bermakna tak ada. Masa tu aku cuma buat muka. Dalam hati aku kata, kalau betul ada, kenapa aku tak nampak apa-apa pun? Apa aku tak tahu waktu tu adalah setiap kali aku langgar satu pantang, ada sesuatu yang makin dekat dengan hidup aku. Dan semua benda tu, aku cuma betul-betul faham bila aku dah besar. Tapi masa tu, semuanya baru nak bermula. Malam tu, adalah malam pertama aku betul-betul langgar pantang. Waktu maghrib, bunyi azan baru lepas habis. Langit masih ada warna jingga nipis, tapi bawah pokok pisang semua dah mula gelap. Ayam pun dah diam. Aku masa tu tengah kunyah karipap, berjalan ke sana sini sambil main. Nenek baru siap mandi, atuk tengah susun kayu api dekat beranda. Dan entah kenapa, aku berdiri betul-betul tengah pintu dapur. Tengah-tengah, tempat atuk paling tak suka aku berdiri. Angin maghrib masuk perlahan, sejuk semacam. Aku tak rasa apa, aku cuma rasa selesa sebab angin tu macam best. Tapi nenek yang tengah lipat kain tiba-tiba jerit kecil. Amin, jangan berdiri situ. Aku terkejut. Belum sempat aku gerak, aku rasa sesuatu lalu belakang aku. Macam bayang melintas. Tak ada bunyi tapak kaki. Tak ada bunyi daun. Tapi udara rasa berubah sejuk mendadak. Macam ada seseorang yang bawa angin dari tempat lain. Aku pandang belakang aku. Tak ada sesiapa. Tapi karipap dalam tangan aku yang tadi panas, kini dah sejuk beku. Nenek terketar sikit bila tarik tangan aku masuk. Atuk bangun dari kerusi, pandangan dia tajam ke arah pintu yang aku berdiri tadi. Atuk tak marah. Tapi suara dia lain macam. Aku dah pesan, pintu waktu maghrib tempat lintasan. Kalau kau berdiri tengah-tengah, yang melintas akan ingat kau nak ikut dia. Ayat tu aku tak faham langsung waktu kecil. Tapi masa aku melangkah masuk rumah malam tu, aku rasa macam ada sesuatu ikut aku dari belakang, masuk bersama aku. Dan itu baru pantang yang pertama. Lepas kejadian maghrib tu aku jadi lagi degil. Entahlah, mungkin sebab aku rasa atuk dan nenek terlalu melarang semua benda. Satu petang, aku ikut atuk pergi cari kayu api dekat tepi hutan kecil belakang rumah. Hutan tu tak tebal tapi bunyi dia lain macam. Burung senyap, angin pun macam tak masuk. Bila atuk fokus kutip ranting, aku jalan-jalan sendiri. Dekat bawah satu pokok besar, aku terjumpa batu bulat warna hijau gelap, licin macam digilap. Bila aku pegang, rasa dia pelik sejuk sangat macam keluar dari dalam peti ais. Aku terus fikir, cantiknya, aku nak buat batu ni jadi koleksi. Aku masukkan dalam poket. Atuk tanya aku ambil apa, aku tipu. Tak ada apa. Sampai rumah, semuanya okey. Aku letak batu tu atas meja kecil dalam bilik. Tapi malamnya, waktu hampir pukul 1 pagi, aku terjaga sebab terdengar bunyi daun kering dipijak. Perlahan tapi jelas. Kruk, kruk. Kuat sangat seolah-olah macam ada orang berjalan keliling rumah. Aku tengok luar tingkap gelap. Tapi bunyi itu makin dekat. Mula keliling rumah depan, beralih ke tepi dan berhenti lama betul-betul bawah tingkap bilik aku. Aku tarik selimut sampai ke muka. Tak lama lepas tu, pintu bilik aku terbuka perlahan. Atuk masuk, lampu minyak di tangan. Dia tak cakap apa, cuma pandang batu yang aku ambil siang tadi. Atuk ambil batu tu, genggam kuat-kuat dan muka dia berubah macam kenal benda tu. Dia hanya cakap, ni bukan batu. Ni benda orang buang yang tak patut diambil balik. Tanpa buang masa, atuk suruh aku ikut dia keluar. Kami jalan sampai ke sungai belakang rumah. Atuk bisik sesuatu dan campak batu tu dalam air. Air sungai berkocak kecil padahal atuk lempar perlahan je. Balik ke rumah, atuk pesan,
Amin, benda yang kau rasa cantik, bukan semua untuk kita simpan. Masa tu aku tak faham. Yang aku tahu cuma satu, bunyi tapak kaki keliling rumah malam itu bukan tapak kaki manusia. Malam esoknya, aku buat benda yang paling atuk benci. Semua bermula sebab aku merajuk. Nenek tak bagi aku makan kuih sebab aku balik lambat. Dan atuk marah sebab aku main sampai dekat sungai. Aku masuk bilik, duduk sorang-sorang dan aku nampak satu penyapu lidi dekat sudut. Dalam kepala aku muncul satu idea bodoh. Atuk kata jangan sapu malam sebab tak elok kan? Aku sapulah. Biar atuk marah. Saja nak lawan. Aku pun keluar bilik, ambil penyapu tu dan mula sapu ruang tamu. Lampu minyak di meja meliuk sikit-sikit, bayang aku panjang di dinding. Pada mulanya, biasa je. Sampai bila aku sapu bawah almari kayu besar, penyapu tu tersangkut. Macam sangkut pada kain. Aku tarik lagi kuat. Kali ini terasa macam ada tangan kecil pegang hujung penyapu dari dalam gelap bawah almari. Aku berhenti. Bawah almari itu gelap sangat macam tak kena cahaya langsung. Aku tunduk sikit. Dan masa itulah, aku nampak macam ada sesuatu merangkak perlahan. Tapi badan dia tak jelas, hanya bayang. Aku bangun cepat-cepat. Tiba-tiba kerusi rotan dekat ruang tamu bergerak sendiri sikit saja. Tapi cukup buat jantung aku jatuh. Aku nak lari masuk bilik, tapi nenek tiba-tiba muncul dari dapur. Muka dia pucat. Amin, atuk dah pesan jangan sapu malam. Kau berdiri diam. Aku terkaku. Nenek ambil penyapu dari tangan aku dan letak di dinding. Dia pandang bawah almari lama tu. Lama sangat sampai aku rasa bulu tengkuk naik. Dia panggil atuk. Atuk datang, muka dia tak marah tapi berat. Dia tak tanya apa aku buat. Dia cuma ambil segenggam garam, tabur keliling ruang tamu dan cakap perlahan, kalau kau sapu malam, kau buka jalan untuk benda ikut naik dari bawah rumah. Lepas tu atuk tutup semua tingkap dan pintu, seolah-olah nak halau sesuatu yang dah terlepas masuk. Malam tu, aku tidur sambil fikir satu benda. Apa sebenarnya yang duduk bawah almari itu? Pantang seterusnya berlaku pada malam yang sangat sunyi. Malam tu hujan baru berhenti. Rumah aku dingin. Lantai kayu masih basah sikit sebab angin masuk dari celah dinding. Nenek tengah lipat kain. Atuk baiki lampu minyak dekat meja. Aku pula sibuk main congkak sorang-sorang. Tapi disebabkan aku kalah lawan diri sendiri, aku bosan. Aku saja berjalan ke tingkap, nak tengok luar rumah. Masa tu azan isyak baru lepas. Atuk selalu pesan, lepas azan isyak, jangan pandang luar tingkap. Ada yang suka jalan waktu tu, tapi tak suka diperhatikan. Tapi kepala aku malam tu degil betul. Aku tarik langsir, buka tingkap sikit dan aku pandang luar. Mula-mula, tak ada apa. Halaman rumah gelap, pokok pisang statik. Bunyi katak jauh. Aku nak tutup tingkap, tapi tiba-tiba ada satu susuk tubuh perempuan berdiri tegak bawah pokok pisang. Baju dia putih atau kelabu. Aku tak pasti. Rambut dia panjang mengurai ke depan sampai tutup muka. Dia berdiri pegun, tak bergerak langsung. Angin tiup daun pisang, tapi kain dia tak bergerak macam dia bukan benda yang hidup. Aku panik, tapi aku tak boleh alihkan pandangan. Kemudian, perempuan tu angkat kepala perlahan walaupun rambut masih tutup muka. Pergerakan tu satu-satu, sangat lambat. Aku rasa macam dia, rasa aku perhatikan dia. Tiba-tiba, dari belakang aku, atuk jerit kuat. Amin, tutup tingkap. Aku tersentak, tutup tingkap sambil tarik langsir. Tangan aku menggigil. Nenek tarik aku ke belakang dan peluk, badan dia sejuk. Atuk terus berdiri depan tingkap baca sesuatu perlahan. Sangat lama. Dalam beberapa saat itu, aku dengar bunyi ketuk perlahan pada tingkap. Bukan macam orang ketuk, tapi macam kuku panjang gesil kayu. Tak, tak, tak. Atuk tak pandang, tapi dia tekan telapak tangan pada tingkap dan terus baca sampai bunyi itu hilang. Nenek cakap, kalau kau pandang dia, dia akan pandang balik. Malam tu aku tak tidur. Setiap kali angin tiup langsir, aku rasa macam perempuan bawah pokok tu. Masih ada. Selepas malam aku ternampak perempuan bawah pokok pisang tu, atuk jadi lebih tegas. Dia mula tutup semua tingkap awal. Lampu minyak dipindahkan dekat pintu dan semua cermin dalam rumah ditutup dengan kain. Tapi malam itu, bilik tamu penuh dengan baju jemuran, jadi aku terpaksa tidur di bilik lama atuk semasa muda. Bilik tu ada satu almari besar dengan cermin tinggi dari lantai sampai kepala. Nenek dah pesan, Amin jangan tidur menghadap cermin tu. Kalau boleh biar kain tutup. Jangan pandang. Tapi kain penutup cermin hilang entah ke mana. Aku pun selamba tidur saja. Mati-mati aku fikir, cermin je pun. Lama aku baring, aku tak boleh lelap. Angin malam sejuk.
Bunyi katik-katik kayu rumah macam tak berhenti. Dalam lampu minyak yang redup, aku selalu tergerak nak tengok cermin. Dan entah kenapa, rasa macam ada orang lain dalam bilik tu selain aku. Jam tengah malam, aku mula rasa mengantuk. Tapi tiba-tiba, aku terjaga. Aku buka mata perlahan. Bilik senyap, terlalu senyap. Dan dalam cermin, aku nampak badan aku sendiri masih tidur, baring elok. Tapi, aku dah bangun. Aku terkaku. Apa yang aku nampak dalam cermin bukan refleksi biasa. Ia versi aku yang lain. Dia buka mata perlahan, tapi pergerakan dia lembab macam boneka bangun. Mata dia kosong, hanya putih. Dan dia pandang tepat ke arah aku. Aku nak jerit tapi suara tak keluar. Tangan aku tak boleh gerak macam ada sesuatu pegang bahu aku dari belakang. Aku pijam mata rapat. Tiba-tiba, bunyi pintu bilik dibuka kasar. Atuk masuk bawa lampu minyak. Dalam sekelip mata, refleksi aku dalam cermin terus hilang. Atok terus tutup cermin dengan kain kuning lusuh. Dia tak marah, tapi suara dia garau dan rendah. Kalau tidur sambil diri sendiri tengok, kadang bukan kau yang bangun pagi esok. Dia gosok dada aku perlahan. Malam itu aku tidur di antara Atok dan Nenek. Tapi sebelum aku pejam mata semula, aku sempat perasan, cermin pintu bilik Atok berembun. Seolah-olah sesuatu tadi masih ada. Hari seterusnya, waktu hampir maghrib, aku duduk dekat tangga rumah sambil menunggu nenek habis masak. Langit oren pekat, angin agak kuat. Tapi sunyi. Ayam dah naik reban. Kambing tak berbunyi. Macam semua benda hidup dah tidur awal malam tu. Di sebelah aku, ada kasut getah lama aku basah sebab aku mandi sungai siang tadi. Aku sepak-sepak kasut tu sebab bosan. Atoh pernah pesan, jangan main kasut masa maghrib. Benda yang lalu waktu tu, suka pinjam kasut. Tapi aku tak ambil peduli. Aku sepak kasut tu jauh sikit ke bingkai tangga. Sekali, kasut tu bergerak balik sendiri, pelan tapi jelas. Macam ada orang sepak dari arah gelap bawah rumah balik ke kaki aku. Aku terpaku. Aku sepak sekali lagi, kali ini lebih kuat. Kasut tu melantun ke tepi pasu bunga. Sunyi. Tak bergerak. Aku mula rasa lega. Sampai aku nak turun tangga untuk ambil balik kasut itu. Tiba-tiba, dari bawah tangga rumah, tempat gelap yang Atok selalu. Larang aku masuk, aku dengar bunyi tap, tap, tap. Macam bunyi kaki kecil. Perlahan tu tapi sangat jelas. Dan kemudian, kasut tu terbalik sendiri, bahagian tapak menghala ke atas. Seolah-olah ada kaki kecil cuba masuk ke dalam kasut tu. Aku terus menyorok belakang tiang tangga. Dari celah lubang lantai kayu, aku nampak sesuatu bergerak dalam gelap di bawah rumah. Tak besar, tapi bentuk dia tak macam manusia. Macam bongkok, kecil dan berjalan dekat dengan tanah. Aku nak jerit, tapi suara aku hilang. Nenek panggil dari dapur, Amin, masuk cepat. Aku berlari masuk. Atok pandang kasut aku dulu, bukan aku. Atok angkat kasut itu, balikkan perlahan-lahan. Bahagian dalam kasut masih basah tapi bukan air. Macam ada kesan tapak kecil yang baru masuk sekejap. Atok cuma cakap, kalau kau sepak kasut masa maghrib, dia akan sepak balik. Malam tu aku tak tidur pakai selimut. Takut kalau ada yang duduk dekat kaki aku. Malam itu suasana rumah sangat sunyi. Angin langsung tak bertiup. Langit pekat, seolah-olah bulan pun tak berani keluar. Aku rasa mengantuk, tapi badan melekit sebab petang tadi aku main kejar ayam dengan budak-budak kampung. Jadi aku masuk bilik air nak mandi. Bilik air kampung lama lampu kuning, dinding separuh simen, separuh papan, mandi guna gayung. Ada bau tanah basah dan bau sabun buku nenek. Waktu aku mandi aku rasa bosan, jadi aku menyanyi perlahan lagu budak-budak je. Nah, 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 nah. Tak kuat pun. Cuma nak hilang sunyi. Tiba-tiba, ada suara lain sambung nyanyi. Melodi sama, nada sama. Tapi suara tu lebih perlahan, lembut. Dan bunyinya bukan keluar dari mulut manusia. Bunyi seolah-olah datang dari atas siling, bukan dari dalam bilik. Aku berhenti menyanyi. Suara tu berhenti juga. Aku cuba lagi. Nak. Dan suara itu sambung kembali. Ana. Kali ini lebih dekat. Macam betul-betul berada di belakang telinga aku. Aku lempar gayung, terus berhenti mandi. Degupan jantung aku laju. Aku pandang semua sudut bilik air, tak ada siapa. Tapi bila aku tunduk nak ambil tuala, ada rambut panjang hitam terjuntai sedikit dari celah bumbung zinc. Bukan banyak, hanya beberapa helai, tapi cukup untuk buat kaki aku menggigil. Aku menolak pintu bilik air dan lari keluar. Nenek yang tengah duduk di beranda terkejut. Kenapa ni Amin? Aku tak jawab. Atok datang dari dapur, terus pegang bahu aku. Dia tanya perlahan tapi tegas. Kau menyanyi dalam bilik air? Aku mengangguk kecil. Atok tak marah.
Tapi muka dia sangat berat. Dia masuk bilik air dan dari luar, aku dengar dia tepuk dinding 3 kali dan baca sesuatu. Tak lama, Atuk keluar, tutup pintu bilik air rapat-rapat. Dia cakap, dalam bilik air, suara mudah bergema. Kalau kau mula, ada yang sambung sebab dia nak padankan suara kau. Sejak malam itu, aku mandi macam orang dikejar tak berani keluarkan suara walau sedikit. Selepas kejadian bilik air malam tu, aku memang tak berani cakap banyak. Tapi aku masih budak dan budak memang cepat lupa bila hari dah siang. Petangnya hujan turun lebat. Aku main air bawah tangga rumah sambil tadah hujan. Sampai rambut aku basah kuyup. Nenek dah jerit berkali-kali. Amin, jangan tidur rambut basah. Kalau kau buat malam nanti, ada yang duduk dekat hujung katil. Tapi malam tu, sebab penat main hujan, aku tertidur awal rambut masih lembap. Mula-mula tidur aku lena. Angin malam masuk dari celah papan, bunyi hujan tinggal renyai-renyai. Tapi bila tengah malam, aku rasa sesuatu tarik rambut aku perlahan. Bukan kuat, macam ada orang usap, bukan macam gigit. Aku terjaga sedikit, tapi aku fikir cuma mimpi. Sampai aku dengar bunyi krek, krek, betul-betul belakang kepala aku. Bunyi itu seperti ada rambut panjang diserit di atas tilam. Aku tak bergerak. Bulu tengkuk aku naik sampai ke kepala. Dengan perlahan, aku buka mata dan aku perasan satu benda. Di hujung tilam aku, ada lekuk kecil, seolah-olah sesuatu sedang duduk. Aku telan air liur. Aku pusing perlahan ke arah bantal yang aku gunakan dan aku nampak helaian rambut panjang, hitam, basah melekat di bantal. Panjang dia bukan macam rambut nenek dan bukan macam rambut mana-mana manusia biasa. Bila aku angkat kepala sedikit, aku dengar bunyi nafas. Perlahan tapi sangat dekat. Aku terus bangun dan lari keluar bilik sambil menjerit. Atuk dan nenek dah tunggu dekat beranda macam mereka dah agak benda ni akan jadi. Atuk pegangkan kepala aku, tengok rambut aku yang berserabai. Dia cuma cakap, rambut basah ni panggil dia. Dia suka bau rambut basah budak. Nenek bawa keluar kain kuning dan sapu ubun-ubun aku. Tapi waktu atuk nak masuk bilik aku, untuk pastikan benda tu betul-betul pergi, dia nampak selimut aku bergerak perlahan, macam ada sesuatu merangkak di bawahnya. Sebelum hilang begitu saja. Atuk tutup pintu bilik rapat-rapat. Malam itu aku dengar bunyi langkah kecil naik turun tangga. Tapi aku tak berani buka mata. Selepas beberapa hari kejadian pelik berlaku satu demi satu, Atuk jadi lebih senyap dari biasa. Nenek pun makin banyak duduk dekat aku, seperti dia tak mahu aku jauh walau satu langkah pun. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Angin dingin masuk bawah rumah, bunyi papan kayu berkeriut halus. Atuk panggil aku duduk di beranda. Dia duduk di kerusi rotan lama, lampu minyak di sebelah dan dia renung jauh ke arah hutan kecil di belakang rumah. Wajah dia nampak sangat tua malam tu, lebih tua dari umur sebenar. Aku duduk bersila depan dia, tak berani buat bising. Beberapa minit berlalu tanpa suara. Sampai akhirnya Atuk mula bersuara perlahan. Amin, kau ingat tak malam kau berdiri tengah pintu maghrib dulu? Aku angguk. Atuk sambung. Malam tu, bukan kau seorang yang masuk rumah. Aku tahan nafas. Atuk tarik nafas panjang. Suara dia bergetar sedikit. Pertama kali aku dengar suara Atuk macam tu. Sejak malam tu, satu benda kecil. Benda yang orang dulu panggil penunggu lintasan. Dia ikut kau. Aku tak pernah dengar istilah itu. Atuk pandang aku dengan mata yang merah sedikit. Bukan sebab marah, tapi sebab risau. Benda tu bukan berniat jahat pada mulanya. Tapi bila kau makin banyak langgar pantang, makin banyak ruang kau bagi dia untuk dekat. Atuk berhenti sekejap, pegang lutut aku. Tapak tangan dia sejuk. Atuk pernah lalui benda sama masa muda dulu. Aku terdiam. Aku tak pernah tahu Atuk ada pengalaman macam itu. Atuk sambung cerita. Waktu Atuk bujang, dia pernah nampak bayang kecil duduk di pokok nangka belakang rumah lama. Setiap malam bayang tu makin dekat, sampai satu hari dia ikut Atuk balik. Atuk masa muda tak percaya pantang larang. Dia langgar macam aku. Dia ketawa, dia melawan. Sampai satu malam, bayang itu masuk bawah tilam Atuk dan Atuk hampir tak boleh bangun esoknya. Orang kampung panggil orang tua dari hujung kampung untuk rawat. Lepas tu baru Atuk sedar pantang larang bukan sekadar jangan buat, tapi batasan yang jaga kau dari apa yang kau tak nampak. Atuk pegang bahu aku kuat. Amin, benda yang ikut kau sekarang bukan benda baru. Dia benda yang sama pernah kacau Atuk dulu. Jantung aku berhenti sekejap. Atuk sambung. Bezanya, dulu Atuk sempat halau. Kau dah bagi dia banyak ruang. Lampu minyak tiba-tiba bergoyang kuat. Angin jadi berat. Langsir beranda terangkat perlahan, macam ada seseorang berdiri di tepinya.
Atuk pandang tepi aku. Pandang lama. Kemudian dia cakap dengan suara perlahan, seperti sedang bercakap dengan sesuatu yang aku tak nampak. Jangan dekati dia lagi. Aku meremang seluruh badan. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidup aku sedar pantang larang bukan soal patuh atau degil. Ia soal hidup atau tidak. Selepas Atuk cerita kisah itu, aku terdiam lama. Tapi dalam diam aku, ada satu rasa yang aku sendiri tak boleh kawal. Rasa marah. Rasa macam Atuk sengaja takutkan aku. Rasa macam aku disalahkan atas semua benda yang aku tak faham. Dalam kepala aku cuma ada satu ayat. Kenapa semua salah aku? Aku bangun dari beranda tanpa salam, tanpa cakap apa-apa. Atuk panggil perlahan. Tapi aku terus masuk bilik, tutup pintu kuat-kuat. Aku duduk atas tilam, tangan menggenggam kuat. Air mata aku keluar bukan sebab takut, tapi sebab aku rasa Atuk tak pernah bagi aku peluang. Nenek ketuk pintu perlahan. Amin, jangan marah Atuk. Dia cuma takutkan kau. Aku tak jawab. Beberapa minit selepas tu, aku dengar Atuk panggil dari luar bilik. Amin, dengar sini. Kalau kau marah, marahlah. Tapi jangan tidur seorang malam ni. Suara Atuk berat, tapi aku makin keras kepala. Tak nak. Amin tak takut. Aku jerit. Lepas aku jerit, rumah terus sunyi, teramat sunyi. Aku baring sambil muka menghadap dinding. Aku tak sedar bila aku tertidur. Tapi tak lama kemudian, aku terjaga sebab rasa lantai kayu bergetar sikit, seolah-olah ada seseorang berjalan perlahan di luar bilik. Tok? Tak ada jawapan. Aku dengar lagi tuk, 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 bunyi langkah kecil, tapi bukan langkah orang dewasa. Aku diam. Tiba-tiba, bunyi itu berhenti tepat depan pintu bilik aku. Aku peluk bantal. Aku tunggu kalau ada ketukan. Tapi tak ada. Yang ada cuma satu bunyi, bunyi nafas halus dari bawah pintu, seperti ada seseorang merangkak rapat ke celah pintu dan tarik nafas panjang. Shh. Aku menggigil. Aku nak panggil Atuk, tapi ego aku masih tinggi. Aku tak nak nampak takut. Tapi bila nafas itu makin dekat, aku tak tahan. Aku buka pintu perlahan. Setengah saja. Bilik gelap, hanya cahaya lampu minyak dari dapur. Aku jenguk. Tak ada sesiapa. Tapi di hujung koridor, aku nampak bayang kecil sedang bergerak perlahan ke arah dapur. Bukan berjalan, bukan melangkah, tapi merangkak sambil kepala sengit sedikit. Aku menutup pintu semula dengan tangan menggeletar. Dan baru saat itu, baru aku sedar. Atuk bukan marah sebab aku langgar pantang. Atuk marah sebab dia cuba lindungi aku dari sesuatu yang dia sendiri pernah lawan. Selepas malam aku nampak bayang merangkak di koridor, Atuk dan nenek tak benarkan aku tidur sendiri. Tapi budak tetap budak. Walaupun aku takut, ego aku masih tinggi. Aku masih rasa Atuk terlalu berlebihan. Petang tu, selepas hujan renyai, Atuk keluar ke belakang rumah nak angkat jaring ikan. Nenek di dapur. Aku di ruang tamu seorang diri. Rumah sunyi. Terlebih sunyi. Aku duduk sambil goyang kaki sampai aku dengar bunyi ketukan dari pintu dapur. Bunyi 3 kali. Tok, tok, tok. Aku fikir nenek ingatkan aku makan. Aku pun bangun dan buka pintu tanpa fikir panjang. Di luar, tak ada sesiapa. Tapi tanah basah ada kesan kaki kecil menghala ke hujung rumah. Mungkin sebab aku nak tunjuk aku tak takut. Atau sebab aku sebenarnya terpengaruh oleh bisikan halus aku sendiri. Aku ikut jejak kaki itu. Jejak itu membawa aku ke tepi rumah, masuk ikut lorong sempit antara rumah dan pokok pisang. Lorong itu gelap, lantai berlumpur bau tanah kuat. Aku jalan perlahan. Hello? Aku panggil perlahan. Tak ada jawapan. Hanya bunyi daun pisang bergesel. Aku mula berpusing nak patah balik, tapi aku rasa ada sesuatu tarik baju aku dari belakang. Tarikan itu tak kuat, tapi cukup untuk buat aku hilang keseimbangan. Aku jatuh ke tanah. Bila aku tengok belakang, tak ada sesiapa. Tapi bila aku bangun dan cuba lari balik, lorong itu tiba-tiba rasa lebih panjang dari tadi. Rumah nampak jauh, lebih jauh dari sepatutnya. Dan dekat hujung lorong, aku nampak satu bentuk kecil berdiri tegak. Tinggi lebih kurang paras pinggang aku. Bongkok sedikit. Kepala sengit. Aku tak nampak muka dia, cuma siluet. Benda itu buat gerakan yang aku tak akan lupa sampai bila-bila. Dia angkat kepalanya perlahan dan kepalanya berpusing lebih dari 180 darjah, macam tak ada tulang. Aku menjerit. Aku pusing nak lari. Tapi kaki aku terjerat akar kecil. Aku tersembam ke tanah pekat. Dalam keadaan kepala berpusing dan lutut berlumpur, aku dengar benda tu mula merangkak cepat ke arah aku. Tak ada bunyi tapak kaki. Hanya bunyi krek, krek, krek dari sendi-sendi tak normal. Aku tutup mata sekuat hati. Dalam beberapa saat itu, aku rasa nafas dingin di pipi aku.
Dan masa aku fikir semuanya dah habis, aku dengar suara yang aku kenal. Amin, Atok. Dia berlari dengan lampu minyak di tangan. Cahaya itu kuat dan masa cahaya kena benda tu melarikan diri ke gelap dengan gerakan tak manusia. Atok terus angkat aku, peluk aku kuat-kuat. Aku dengar Atok baca doa tanpa henti sambil bawa aku balik ke rumah. Nenek menangis bila lihat lutut aku berdarah dan muka aku pucat. Atok tak marah, tapi wajah dia sangat tegang. Dia cakap sambil pegang muka aku. Aku dah takut benda ni terjadi. Dia dah tarik kau nak bawa pergi. Malam itu adalah malam pertama aku menangis dalam pelukan Atok. Dan itu juga malam aku sedar, pantang larang bukan cerita kosong. Masa berlalu, tahun demi tahun aku membesar dan perlahan-lahan kejadian pelik masa kecil mula hilang satu demi satu. Bukan sebab benda itu pergi, tapi sebab Atok dan Nenek sentiasa ada dekat aku. Mereka jaga, mereka lindung, mereka tegur, dan dengan masa, semua kejadian itu jadi macam mimpi buruk zaman kanak-kanak. Aku masuk sekolah menengah, lepas tu berjaya dapat peluang belajar di bandar. Aku jarang balik kampung sebab sibuk. Sibuk kejar kerja, sibuk kejar hidup. Atuk dan nenek selalu faham. Mereka cuma tanya bila aku nak balik bila ada masa, tapi aku tahu mata mereka rindu. Beberapa tahun kemudian aku dah kerja tetap, dah ada duit, dah ada kehidupan sendiri. Bila aku tengok cermin apartmen aku di bandar, aku tak lagi teringat kejadian cermin masa kecil. Bila aku dengar tapak kaki jiran, aku tak lagi teringat bunyi tapak kecil keliling rumah kayu. Aku rasa aku dah lari jauh dari semua pantang larang tu. Aku rasa aku dah moden, dah tak perlu semua itu. Tapi kadang-kadang, masa aku baring seorang dalam bilik apartmen, aku terasa macam ada sesuatu berjalan belakang dinding. Atau aku dengar bunyi ketuk lembut pada pintu. Bila aku toleh tak ada apa, aku selalu sambil lewah. Aku selalu fikir itu cuma bunyi rumah lama di bandar. Aku tak ambil peduli. Dan setiap kali aku balik kampung setahun sekali, Atok akan pandang aku lama-lama sebelum dia peluk aku ingatkan itu hanya rindu. Tapi bila aku dewasa, aku mula perasan sesuatu. Setiap kali aku balik, Atok akan buka tingkap bilik aku, gantung tali kuning baru, bakar kemenyan, dan letak limau nipis di bawah tilam aku. Aku tanya sekali, Atok, buat apa semua ni? Atok cuma balas dengan senyum yang tak penuh. Untuk kau, Amin. Ada benda yang kalau dah ikut dari kecil, dia tak akan lupa bau tuan dia. Aku ketawa masa tu. Tapi beberapa minggu sebelum kejadian besar dalam hidup aku berlaku, aku terbangun tengah malam dalam apartmen aku. Cahaya jalan masuk dari tingkap, cukup untuk aku nampak bayang kecil berjalan dari dapur ke bilik air. Aku ingatkan itu halusinasi sebab penat bekerja. Tapi bila aku buka lampu, tak ada sesiapa. Hanya kesan kecil, seperti tapak basah di lantai. Dan buat pertama kali selepas bertahun-tahun, aku teringat semula pantang larang Atok. Tapi aku masih abaikan. Aku masih fikir benda tu dah lama pergi. Aku tak tahu, benda tu sebenarnya cuma tunggu masa. Tunggu saat Atok tak lagi ada untuk halang dia. Selepas beberapa bulan bekerja keras di bandar, hidup aku kembali jadi rutin. Bangun pagi, pergi kerja, balik lewat malam. Makan apa yang sempat. Tidur depan TV. Aku fikir semua benda pelik dalam hidup aku dulu dah hilang. Aku fikir semua itu cuma cerita zaman budak kampung yang terlalu banyak imajinasi. Tapi malam itu, semuanya bermula semula. Aku baru balik kerja waktu hampir pukul 11 malam. Badan letih, kepala berat. Buka pintu apartmen, hidupkan lampu, dan aku nampak sesuatu yang buat jantung aku berhenti sekejap. Cermin dalam bilik retak. Retaknya pelik. Bukan retak sebab jatuh atau kemalangan. Retaknya bentuk macam senyuman panjang, seakan pernah aku lihat masa kecil dulu. Aku pegang cermin itu. Cermin terasa sejuk, sangat sejuk walaupun bilik panas. Aku teringat babat 6. Cermin menghadap aku waktu kecil. Aku cuba ketawa kecil untuk hilangkan rasa takut. Tapi dalam beberapa minit, aku mula dengar bunyi tapak kaki di ruang tamu. Perlahan, kecil. Tak seimbang. Tap, tap, tap. Aku sangka jiran atas. Tapi bunyi itu bukan dari atas. Bukan dari kanan. Bukan dari kiri. Bunyi itu dari dalam rumah aku sendiri. Aku senyap, tengok bawah pintu bilik. Ada bayang kecil lalu perlahan pergi ke dapur. Aku nak buka pintu, tapi tangan aku menggigil. Aku cuba beranikan diri. Bila aku buka pintu sedikit, aku nampak kerusi meja makan bergerak sendiri bukan jauh. Cuma sedikit, macam ada seseorang tarik perlahan untuk duduk. Aku tutup pintu cepat-cepat. Aku tarik nafas panjang. Aku cuba logikkan semua. Mungkin tikus. Mungkin angin. Mungkin rumah lama. Aku nak percaya benda tu. Tapi bila aku nak tidur,
Aku terdengar bunyi ketukan 3 kali di pintu apartmen. Perlahan. Tok, tok, tok. Aku tanya, siapa? Tak ada jawapan. Tapi bila aku intai lubang pintu, tak ada siapa. Tapi aku perasan bayang kecil jalan laju ke arah tangga. Aku tutup pintu kunci rapat. Badanku menggigil. Pelus sejuk turun. Dan masa aku nak masuk bilik, aku nampak kasut aku dekat pintu apartmen terbalik. Macam ada orang baru cuba pakai dan tak jadi. Satu aku tahu, pantang larang masa kecil bukan hilang. Ya, cuma menunggu masa. Menunggu untuk datang balik bila laluan lama terbuka. Dan aku rasa, Atok mungkin dah tahu benda ini akan terjadi. Aku mula rindu kampung. Bukan sebab tempat itu, tapi sebab di sana Atok ada. Atok saja yang benda itu takut. Malam itu, aku baru lepas letak telefon selepas cuba tenangkan diri. Apartmen aku masih rasa berisi, walaupun aku dah buka semua lampu. Aku duduk di sofa, cuba pejam mata. Tiba-tiba, telefon aku berbunyi. Panggilan dari kampung. Nama di skrin, Nenek. Jantung aku terus rasa berat. Nenek jarang telefon lewat malam kecuali ada benda penting. Aku jawab segera. Hello, Nek. Suara nenek kedengaran serak, lemah dan bergetar. Amin, Atok kau dah tak larat bangun. Dari petang tadi dia terbaring, tak nak makan, tak nak minum. Aku bangun perlahan, mulut aku kering. Kenapa, Nek? Atok sakit apa? Ada senyap panjang. Nenek macam tarik nafas, suara dia pecah. Dia asyik sebut nama kau, Min. Dia minta kau balik, cepat. Suara nenek pecah di hujung ayat. Aku rasa dunia jadi sunyi sekelip mata. Semuanya hilang bunyi. Hanya suara nenek teresak-esak perlahan. Aku pandang apartmen aku, tirai bergerak sikit macam ada sesuatu jalan belakangnya. Aku rasa seperti benda yang ikut aku sudah mula masuk lebih dalam hidup aku. Dan Atok, satu-satunya orang yang pernah halang benda itu, sekarang Atok terlantar sakit. Aku tak fikir panjang. Amin balik sekarang juga, Nek. Cepat ya, Amin. Atok mungkin tunggu kau. Aku kemas beg secepat mungkin. Tangan aku menggigil semasa masukkan baju ke dalam beg. Aku rasa sedih, rasa takut, rasa menyesal. Semua campur. Apartmen aku tiba-tiba rasa terlalu senyap. Terlalu sunyi. Sebelum aku keluar, aku nampak lagi kesan tapak kecil basah dekat sebelah pintu apartmen. Kesan yang aku tahu, itu bukan tapak manusia. Rasa meremang aku naik sampai ke kepala. Benda itu ikut aku. Dan Atok dah tak mampu halang sepenuhnya. Dalam lift turun ke bawah, aku tak berani pandang belakang. Aku rasa macam ada sesuatu berdiri dalam lift bersamaku walaupun lift kosong. Masa aku melangkah keluar menuju ke kereta malam itu, aku sedar satu perkara. Kalau aku lambat, mungkin aku tak sempat jumpa Atok. Dan mungkin benda itu sempat ambil tempatnya. Perjalanan balik kampung malam itu rasa sangat panjang. Lebuh raya gelap, lampu jalan jarang-jarang, dan radio kereta aku tiba-tiba ada bunyi statik walaupun aku tak sentuh apa-apa. Setiap kali aku berhenti di lampu merah, aku rasa macam ada seseorang berdiri di belakang kereta. Tapi bila aku tengok cermin tengah, tak ada sesiapa. Lepas 3 jam memandu tanpa henti, aku akhirnya sampai ke kampung. Suasana kampung malam itu lain. Teramat lain. Rumah-rumah lain gelap, hanya rumah Atok yang ada lampu minyak hidup di beranda. Lampu itu berkelip-kelip, seolah-olah ada angin yang tak dapat dirasakan oleh manusia. Aku turun dari kereta, panggil perlahan. Atok, Nek. Tak ada jawapan. Angin kampung malam tu tak seperti biasa. Ia berisi, berat. Macam ada nafas lain bercampur dalam udara. Waktu aku naik tangga rumah, papan kayu bunyi krek kuat. Lebih kuat daripada biasa. Pintu rumah terbuka sedikit. Aku tolak perlahan dan dari dalam rumah, aku dapat bau kemenyan yang sangat pekat. Nenek keluar dari dapur, mata kemerahan sebab menangis. Dia peluk aku kuat-kuat. Amin, cepat datang. Atok kau dah lain macam. Sejak petang tadi, dia cuma pandang satu arah. Aku melangkah masuk bilik Atok. Lampu minyak diletak di sebelah katil. Cahayanya tidak stabil, kadang terang, kadang hampir padam. Atok terbaring, mata terbuka tapi tak fokus, seolah-olah dia sedang menunggu atau sedang melihat sesuatu di sudut lain bilik. Aku duduk di sebelah Atok, pegang tangan dia. Atok, Amin dah balik. Tangan Atok sejuk. Perlahan-lahan, tanpa alih pandangan dari sudut bilik, Atok bersuara sangat perlahan. Min, dia dah ikut kau jauh sangat. Dia dah masuk rumah kau, dia dah mula tunjuk diri. Aku rasa jantung aku melompat. Atok, benda tu masih ikut ke? Atok tak jawab. Tapi tubuh dia menggigil kecil. Nenek lap dahi Atok tapi nenek sendiri nampak takut. Tiba-tiba, angin kuat masuk dari arah tingkap, walaupun tingkap tertutup rapat. Lampu minyak bergoyang kuat.
Langsir bergetar macam ada seseorang tarik dari luar. Nenek menjerit kecil. Aku bangun dan tutup tingkap dengan tangan menggigil, tapi waktu aku pegang bingkai tingkap, aku rasa ada jari kecil mengetuk dari luar. Perlahan, tok, 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 aku terjatuh ke lantai sebab terkejut. Nenek tarik aku ke belakang. Atuk cuba angkat tangan tapi dia terlalu lemah. Dalam keadaan lampu minyak berkedip-kedip itu, di luar tingkap aku nampak bayang kecil berlari sepintas lalu. Bukan seperti manusia. Gerakannya terlalu rendah, terlalu laju, dan terlalu bengkok. Aku rasa bulu tengkuk naik sampai ke kepala. Atuk akhirnya bersuara sambil mata masih tak alih dari sudut bilik. Min, kau balik tepat pada masanya. Tapi benda tu, dia pun ikut kau balik sekali. Rumah jadi sunyi, senyap. Hanya bunyi kemenyan terbakar dan nafas Atuk yang perlahan. Dan ketika itu, aku tahu perjalanan aku untuk faham semua pantang larang lama ini baru saja bermula semula. Malam itu jadi malam terakhir aku dengar suara Atuk. Selepas angin kuat tiba-tiba berhenti, selepas bayang kecil itu hilang di luar tingkap, Atuk tarik nafas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk bilik, dia alihkan pandangan dari sudut bilik dan pandang tepat pada aku. Amin. Suara dia pecah perlahan. Kalau dia dah mula ikut bau kau, kau jangan tinggal rumah ni lama-lama. Tangan Atuk genggam jari aku perlahan, semakin lemah. Dan akhirnya terlepas. Lampu minyak tiba-tiba padam sendiri. Nenek terus menjerit kecil dan peluk tubuh Atuk yang tidak bergerak. Aku hanya terduduk, tak dapat gerak. Dalam gelap yang terasa seperti ada sesuatu sedang memerhati dari setiap sudut bilik. Bunyi kemenyan yang tadi stabil, kini berbunyi pshhh, seperti ada angin menyambar dari arah lantai. Dan di bawah katil Atuk, aku dengar sesuatu merangkak perlahan masuk jauh ke dalam gelap, seperti berundur. Seakan-akan ia menyorok, bukan sebab takut, tapi sebab menunggu. Subuh itu, kampung jadi terlalu sunyi. Orang kampung datang seorang demi seorang. Jenazah Atuk dimandikan, dikafankan, disembahyangkan. Nenek tak berhenti menangis. Aku berdiri di luar rumah, tengok orang kampung angkat jenazah Atuk ke van jenazah. Tapi udara pagi itu lain. Tak ada burung, tak ada angin. Seolah-olah seluruh kampung menahan nafas. Ketika jenazah Atuk dibawa keluar melalui pintu depan, aku perasan tingkap bilik Atuk yang sepatutnya tertutup terbuka sendiri. Langsir terangkat perlahan, macam ada tangan kecil pegang dari belakang. Aku melangkah ke arah tingkap, tapi nenek tarik lengan aku cepat-cepat. Dengan suara serak, Amin. Jangan pandang situ lama-lama. Ada benda yang tak suka bila tuannya pergi. Aku kaku. Sebab waktu aku tunduk perlahan nak ikut van jenazah bergerak, dari hujung mata, aku nampak tapak kaki kecil basah. Bentuk yang sama sejak aku kecil, muncul perlahan di bawah tingkap. Satu. Lepas itu satu lagi. Macam ada seseorang berdiri di dalam bilik, mengintai dunia luar dan sedang cari tuan barunya. Hari pengkebumian selesai. Orang kampung balik. Nenek masuk bilik. Rumah tinggal sunyi. Aku duduk di tangga rumah Atuk. Angin petang hembus perlahan. Untuk sesaat, aku rasa semuanya dah habis. Tapi, bila aku pejam mata untuk tarik nafas, ada suara kecil. Halus dah seperti budak. Bisik dari bawah tangga. Min, jantung aku hampir terhenti. Aku tunduk perlahan dan dalam gelap bawah rumah, tempat aku selalu main masa kecil, nampak sepasang mata kecil putih bersinar, menunggu.